Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang penghasilan komik saya sendiri iaitu tekanan peperiksaan. Saya Nur Fatin Akilah bin Jaafar, nombor matrik D2023110623 daripada ISMP Kesusastraan Melayu. Dan pada hari ini tajuk yang saya ingin membentangkan adalah tekanan peperiksaan di mana khusus sebagai rujukan untuk para pelajar tingkatan 4 dan juga 3. Komik ini saya hasilkan bertujuan untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada para pelajar berkaitan tentang isu semasa, tentang tekanan yang sering mereka alami menjelang peperiksaan penting seperti PT3 dan juga SPM. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sinopsis daripada tekanan peperiksaan, di mana tekanan peperiksaan ini mengisahkan tentang cabaran, emosi dan mental yang dihadapi oleh para pelajar sekolah menengah ketika musim peperiksaan yang semakin menghampiri. Terdiri daripada 4 sahabat iaitu Amir, Farah, Syafiq dan Hana melalui pelbagai tekanan daripada segi keluarga, guru dan diri sendiri untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Di sebalik wajah yang tenang, mereka di sekolah tersembunyi segala kerisauan, keletihan dan ketakutan yang menghimpit jiwa. Seterusnya, kita pergi pula pada tema. Yang pertama adalah pengurusan masa dan disiplin diri. Kerana pengurusan masa dan disiplin diri ini sangat menekankan keperluan pelajar untuk merancang masa belajar dengan bijak dan kekalkan berdisiplin dalam persediaan menghadapi peperiksaan. Selain itu, ketabahan dan semangat berjuang, iaitu mereka juga perlu memaparkan semangat pelajar yang sentiasa berusaha mengatasi cabaran dengan tabah dan tidak mudah berputus asa. Yang ketiga, kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah, iaitu mereka perlu meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental semasa musim peperiksaan dan tidak mendendam tekanan seorang diri. Ini adalah tema yang ada di dalam komik tekanan peperiksaan yang saya hasilkan sendiri. Daripada objektif penghasilan komik ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran emosi pelajar, iaitu memberi gambaran realistik tentang tekanan peperiksaan yang sering dihadapi oleh pelajar. Yang kedua, menggunakan kaedah pembelajaran kontekstual, iaitu menyampaikan mesej pembelajaran melalui penceritaan, iaitu berasaskan pengalaman harian. Yang ketiga, memperkenalkan dan memperkukuhkan penggunaan kata kerja, iaitu memaparkan pelbagai jenis kata kerja dan lain-lain serta memperkatakan yang boleh digunakan dalam karangan dan komunikasi harian. Seterusnya adalah cabaran penghasilan komik. Cabaran yang saya hadapi ketika menghasilkan sebuah komik ini adalah, yang pertama adalah saya memfikirkan tentang menyesuaikan kandungan dengan tahap kefahaman pelajar tingkatan 3 dan juga 4 agar mesej yang disampaikan mudah difahami oleh setiap pendidik, setiap para pendidik, iaitu terutamanya objektif saya adalah untuk para pelajar. Dan kedua adalah untuk menggambarkan unsur pengajaran seni, iaitu dijadikan isi yang padat dengan nilai murni tetapi dalam bentuk yang menarik dan tidak terlalu berat dengan menggunakan aplikasi CR untuk menghasilkan gambaran menarik. Yang ketiga adalah menghasilkan ilustrasi yang sesuai dengan emosi dan jalan cerita agar komik ini bukan sahaja menarik secara visual tetapi juga berkesan dari segi penyampaian mesej kepada pelajar agar pelajar mudah fahami. Bukan sekadar belajar daripada buku teks, malah kita belajar daripada komik ataupun bahan-bahan yang mudah difahami oleh para pelajar selain membaca. Seterusnya adalah kebaikan penghasilan komik. Yang pertama, kebaikan penghasilan komik ini juga boleh dijadikan bahan untuk mengajar, alternatif yang interaktif dan tidak terlalu formal untuk para pelajar. Yang kedua adalah membantu para pelajar yang kurang gemar membaca teks panjang atau buku teori untuk memahami konsep visual dan situasi kehidupan sebenar. Seterusnya adalah menyuntik kesedaran emosi dan nilai kemanusiaan kepada para pelajar, terutamanya dalam aspek kesihatan mental dan sokongan sosial. Selanjutnya adalah kelemahan penghasilan komik. Komik mempunyai ruang yang terhad untuk perincian topik dengan menjadikan maklumat yang disampaikan dengan terlalu padat. Yang kedua adalah tidak semua pelajar tertarik dengan medium komik dan ada yang lebih cenderung kepada nota formal ataupun video yang ditunjukkan oleh pendidik. Dan ketiga, memerlukan masa dan kemahiran tertentu dalam seni ilustrasi, terutamanya bagi
memastikan kualiti bahan yang sesuai untuk pembelajaran. Seterusnya adalah elemen yang dikaji dalam komik. Yang pertama adalah fokus pada kata nama, kata kerja, kata adjektif sepanjang proses ini. Saya juga mengambil peluang untuk menyelitkan unsur pembelajaran bahasa Melayu terutamanya dalam aspek kata kerja. Komik ini juga dimuatkan dalam pelbagai jenis kata kerja yang sesuai dengan situasi sebenar yang dihadapi oleh para pelajar pada masa kini. Elemen yang perlu ada di dalam komik seperti contoh yang pertama dalam babak tekanan emosi iaitu terdiri pada kata kerja iaitu mengeluh, menangis dan merintih. Contohnya adalah dalam gambaran komik di atas. Kedua adalah dalam babak sokongan rakan yang terdiri daripada menasihati, memujuk dan mendengar. Yang ketiga, di dalam babak usaha ulang kaji terdiri daripada perkataan berusaha, membaca, menyalin dan juga merancang. Seterusnya adalah elemen penghasilan komik yang terdiri daripada Canva dan saya membuat dengan CRNI dan juga ChatGPT yang dapat membantu saya untuk menghasilkan sebuah komik iaitu komik tekanan perasaan ini. Kesimpulan yang dapat disimpulkan setelah saya membuat komik ini adalah secara keseluruhannya komik dari tajuk tekanan perasaan ini dihasilkan bukan sekadar sebagai bahan bacaan santai tetapi sebagai alat pendidikan bersepadu yang menyentuh aspek akademik, emosi dan sosial pelajar. Saya berharap ia dapat membantu para pelajar mengurus tekanan perasaan dengan lebih baik serta menambah baik penguasaan mereka dalam bahasa Melayu, khususnya dalam aspek penulisan dan juga tata bahasa mereka. Sekian, terima kasih.